Hari ini saya akan tunjuk macam mana cara untuk kita buat pembayaran bil dan saya akan tunjuk contoh untuk pembayaran bil air satu. So kita buka apps ataupun kita tengok bil kita nombor akaun. So kita masukkan sahaja nombor akaun dekat sistem top up ni. So kita masukkan jumlah. Kalau katakan bil kita RM63 lebih, so kita bayar RM64. So lebihan tu akan masuk ke bil akan datang. So transaksi dah sukses. So kita akan refresh untuk apps top up ni. So bil sudah update kurang daripada 1 minit. Dan kita buat transaksi kedua untuk akaun kedua. Kita masuk nombor akaun. Lepas tu kita proceed saja dan sukses. So kita akan update. So kita boleh lihat dekat apps ni sudah di-update untuk pembayaran bil yang kita dah buat hari ni. Sekarang saya akan tunjuk macam mana cara untuk buat pembayaran bil TNB. Sama saja kita masuk nombor akaun, kita masuk jumlah berapa yang kita nak bayar dan kita tunggu sukses. Bila dah sukses, kita boleh check dekat sistem. Macam dekat skrin ni, untuk pembayaran saya buat kurang daripada 1 minit tadi sudah di-update dekat TNB. So, lepas tu kita akan check ini adalah keuntungan yang kita dapat apabila kita buat transaksi top up pembayaran bil menggunakan apps top up ni. Kita tak perlu keluar daripada rumah, tapi kita menggunakan apps top up ni sahaja untuk kita buat pembayaran bil. Selain daripada kita boleh bayar bil, kita boleh juga buat pembelian top up dan pembayaran bil menggunakan sistem top up ni. Kita ada banyak produk dekat dalam satu apps. Kita boleh beli top up sendiri ataupun kita boleh buat bisnes untuk jual top up kepada orang. Kita ada produk Touch and Go, produk game. Boleh bayar macam-macam jenis top up dan bayar bil menggunakan apps top up ni saja. So siapa yang nak dapatkan sistem top up ni, boleh klik link yang saya dah sediakan dan boleh WhatsApp saya jika ada apa-apa pertanyaan, boleh terus tanya saya di WhatsApp.